Saya ucapkan tahniah kepada anak-anak Pahang yang berjaya mendapat sertifikat A. Tahniah negeri Pahang menduduki tempat pertama berbanding dengan negeri-negeri lain. Tolak Putrajaya. Mak Tafiz Turas kita masih mengungguli. Sebab pertama, saya harap ini dapat dikekalkan. Syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat secara langsung dan tak langsung. Pertama kepada ibu bapa, anak-anak semua dan para guru, Jabatan Pendidikan daripada pengarah sampailah ke bawah. Kejayaan ini adalah kejayaan bersama dan kita seperti biasa kerajaan negeri akan terus memberi sokongan dan dukungan supaya anak-anak kita mendapat belajar dengan penuh disiplin. Kita dah bagi buku rujukan SPN apa semua. Lain-lain akan dipertimbang. Kita akan pertimbangkan kemudian. Sebab kita dah belanja banyak, hampir 4 juta untuk pendidikan di negeri Pahang. Kerajaan negeri akan terus bagi sokongan.